Dua perkhidmatan baharu di Madinah telah diperkenalkan bagi memudahkan perjalanan dan keselamatan di bulan Ramadan. Perkhidmatan skuter ambulan telah dilancarkan oleh Kluster Kesihatan Madinah di Masjid Nabawi sebagai bantuan perubatan segera di bulan Ramadan. Skuter ini direka khas untuk menyokong pergerakan dalam kawasan masjid yang luas, membolehkan para medik bergerak di celah-celah jemaah dan memberikan rawatan segera sebelum memindahkan pesakit ke hospital berdekatan. Perkhidmatan skuter ini telah merawat 91 kes sejak bermulanya di awal Ramadan. Selain itu, perkhidmatan 24 jam bas Madinah turut disediakan dari lapangan terbang Madinah ke Masjid Nabawi sepanjang bulan Ramadan. Perkhidmatan ini bukan sahaja dapat memudahkan jemaah, malah dapat mengurangkan kesesakan dalam bandar. Jemaah juga boleh menyimak hentian bas yang mana lebih dekat untuk dinaiki. Dengan adanya dua inisiatif ini, Ramadan di Madinah kini lebih selesa dan selamat. Untuk maklumat yang lain, sila like, komen dan share. Ikuti kami di Kembara Sufah Utara.